Assalamualaikum guys. Hari ini saya berada di Terengganu. Saya ingin sharekan kepada korang satu kedai kerupuk leko yang sangat famous di Kuala Terengganu, iaitu terletak di Losong, iaitu Kerupuk Leko Tatu. Ini merupakan stesen menggoreng kerupuk leko di mana pengunjung juga dapat melihat secara live mereka menggoreng kerupuk leko. Jual popiah sata. So ni popiah sata diorang untuk harga RM8, 8 pieces. Okay. So next kita bukan hanya ada popiah sata, kita juga ada vacuum leko. Okay, kat sini ada yang bahagian macam ni. Okay, so yang macam ni harga dia sangat murah. Vacuum leko ni RM9, 45 hingga 50 pieces. RM10 untuk 500 gram. Jadi ni okay, so ni vacuum berbola cheese cheddar. Kita ada kerupuk leko jenis yang macam ni. So kepada korang yang berada di luar Terengganu yang datang singgah ke sini, korang boleh beli yang frozen, so boleh goreng di rumah. Yang paling famous di sini ialah kerupuk frozen jenis vacuum. Sangat laku, iaitu saiz kecil yang macam ni dan ada juga yang saiz besar. Dan selain kerupuk frozen ini, mereka juga ada menjual pelbagai jenis kerupuk keping. Di sini terdapat pelbagai jenis kerupuk keping, iaitu ikan tamban, lepas tu ada perisa sotong, ada perisa udang, ada perisa barang campur. Dan di sini juga terdapat pelbagai jenis chip yang dikeluarkan oleh Tok Ku sendiri. Ini merupakan kerupuk segera yang Tok Ku keluarkan. Dan di sini kalau membeli secara bundle akan mendapat harga lebih murah berbanding membeli secara loose. Di Tok Ku Leko ni selalu ramai orang, terutamanya pengunjung daripada bangsa Cina dan India, di mana mereka sangat suka Tok Ku Leko. Di sini juga boleh bayar menggunakan cash dan debit sahaja. Di sini juga kita bukan sahaja boleh take away, tapi kita juga boleh dine in sambil melihat pemandangan yang sangat indah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa datang ke Tok Ku Leko.